datang ke Tanah Suci untuk umrah lah tapi fokusnya Tanah Suci lah. Jadi first time dia datang tu dia bertanya-tanya dekat Mutawif ni, macam mana saya nak buat kalau nak cek jodoh, kata kan. Jadi Mutawif ni kata berdoalah di Multazam Bukan. Apa ni yang tempat kalau paling untuk mustajab. tempat jodoh tu Jabal Rahmah. Bukan yang ni yang dekat Kaabah tu. Oh, kat Kaabah tu kat tepi tu Multazam lah kita panggil. Kawasan Multazam tu kecil je sebab tu masa tu dia di Mekah tu, jadi dia kata berdoalah dapat di Multazam tu, minta dapat jodoh. Apa yang unik dia kata, selepas dia berdoa kat situ Kak, dalam masa dia masih berada lagi ni dekat Mekah ni, dia kata dia berkenalan dengan 3 orang lelaki. Seorang daripada dia kata Brunei, seorang daripada Indonesia, seorang lagi orang Malaysia kata. Masa dia buat selepas dia buat selepas dia berdoa di Multazam ni ikut kata Mutawif ni di Mekah, dan dalam masa singkat ketiga-tiga lelaki ni nak melamar dia. Ush. Tetapi apa ni, dia datang jumpa balik dengan ustaz ni yang jadi Mutawif ni. Masalahnya ustaz, 3 yang nak datang berkenalan dan nak melamar saya ni suami orang. Makna kena jadi nombor 2. Dia. Ya, jadi saya tak nak lah ustaz, dia kata kan. Apa nak kena jadi nombor 2 kata kan. Jadi apa saya nak buat ustaz? Tu ustaz ni kata, pergilah doa balik dekat Multazam tu. Kali ni doa, saya nak orang bujang. Betul kata mention, saya nak orang bujang. Ya, tadi macam kali pertama dia kata dia minta dapat jodoh je kan. Datang, masalahnya dah punya orang dulu. Kan? Jadi pergi doa kali kedua. Kali ni dia mention dia nak orang bujang. Ditakdirkan Kak, di penghujung hari dia dan nak habis-habis waktu di Mekah tu, berkenalan dengan seorang lelaki, orang Malaysia lah, orang kita kan, dan bertautnya bibit-bibit cinta. Kata akhirnya dia dapat jodoh Kak, dah balik ke Malaysia, dia orang kahwin dah. Dan apa yang lagi unik juga, suami dia Kak, nama dia Bujang. Betul-betul doa dia minta nak bujang tu, dapat pun suami sama pula dengan orang nama bujang. Bapak Akak Haji Bujang. So Kak, apa lagi Kak, selalunya orang kaitkan kisah-kisah jodoh ni kuat juga dengan Tanah Suci ni. Akak ada cerita tak tentang berkaitan jodoh cinta Tanah Suci ni? Akak sini kena. Wih, apa buat cerita apa tu? Akak sini mengalami kejadian. Cerita saya lagi real tuan-tuan. Ini orang lain cerita. Akak cerita kat real. Saya so, kali Kak, pertama ni bukan lagi, selalu kadang-kadang kita punya follower kata akak ni orang kata ni tak Kak. Tak Ni ada. akak Ini tak kali ni bukan orang kata. Saya tuan-tuan, kali pertama saya menjejakkan kaki, yang kata apa, saya buat umrah ni sebenarnya ditaja oleh arwah bapak saya, Haji Bujang bin Tanda ni tadi. Bapak akak memang orang kata apa, pada tahun 1995 first time tu. Kita pergi cuti sekolah. Jadi bersama dengan akak, adik akak Amnah tu, satu lagi adik lelaki akak Alim. Kebetulan abang akak 2 orang tu, Roslan dengan Mokhtar ni dah berkahwin. Jadi dah ada anak. Jadi bapak cakap, ni 2 keluarga ni kemudian bapak bawa. Sekarang bapak bawa yang bujang-bujang ni. Akak, adik akak dengan yang perempuan tu semua bujang lah. Dengan akak pun bujang masa tu. Akak pun bujang masa tu. Menariknya cerita saya ni tuan-tuan. Pertama kali pergi ke sana, ustaz cakap, senang kita pendekkan sikit lah cerita tak. Siapa-siapa yang belum kahwin lagi ni? Kami 3 beradik ni angkat tangan lah. Belum ustaz. Dia kata, cikgu tak kahwin lagi cikgu. Saya masa tu akak mengajar. Jadi Mutawif ni, ustaz, orang kata Mutawif ni panggil cikgu. Cikgu tak kahwin lagi? Tak ada lah ustaz. Saya ni baru dalam 24 ke 25 masa umur akak tu. Tak ada kawan-kawan ke? Tak, memang tak ada kawan-kawan. Kawan je lah. Tapi kawan yang betul-betul couple cantik ni tak ada. Tak ada kawan-kawan yang ngam-ngam ni, tak ada. Jadi macam ni, siapa yang tak kahwin, kata ustaz, pergi naik Jabal Rahmah. Bukit Jabal Rahmah ni. Bukit Jabal Rahmah ni adalah tempat pertemuan Adam dan Hawa. Apabila orang kata apa, berpisah masa diturunkan daripada syurga tu, berpisahlah 2 suami isteri ni. Jadi di Jabal Rahmah ni lah dikatakan tempat pertemuan Adam dan Hawa. Dan itulah sebabnya tempat ni popular pada orang, anak-anak dara keturunan-turunan yang mencari jodoh lah. Apalah kita, ustaz sudah offer. Jadi bapak akak cakap, naik. Melompat kami ni, akak, Alim dengan Amnah. Walaupun Amnah tu masih kecil lagi. Amnah tu akak ingat baru form 1, form 2, melompat naik.
hadap muka ke kiblat. Dia kata ke Kaabah, dia kata ke kiblat lah. Doa. Jadi kusyuk tang. Kau jangan main-main. Dah dapat jejak kaki ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya punya permintaan tuan-tuan khusus juga. Macam mana tu Kak? Kalau kau cakap tadi Andatu tu ni, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, doa sungguh ni. Umur dah macam ni kan. Dah 20 lebih ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku kalau boleh, ya Allah, aku nak lelaki yang tidak pernah meninggalkan solat. Lepas tu mesti pandai Quran. Baca Quran tu pula kalau boleh. Baca menghafaz sikit surah Ar-Rahman. Akak memang suka betul surah Ar-Rahman tu. Lepas tu tak merokok. Siap cakap tu tak merokok pasal dalam keluarga akak, abang-abang, adik-adik akak tak merokok. Cuma bapak akak je merokok. Yang tu tak boleh nak cakap apalah. Big boss. Yang tak merokok, ya Allah. Dan yang orang kata apa, selain pada Quran apa semua, boleh jadi imam. Siap cakap tu. Boleh jadi imam, ya Allah. Konon-konon pasal bapak akak Bilal. Bapak akak Bilal kat masjid. Jadi yang ini kalau dapat jadi imam. Kawan tak ada. Kawan tak ada ni. Okay. So, balik aku keluar pada, orang kata dah balik apa semua. Orang kata dah habis umrah, baliklah kat Malaysia. Akak ingat lagi masa tu bulan 12, awal bulan 12 kat balik. Kan cuti sekolah. Dulu cuti sekolah start bulan 11. Betul. Jadi kita pergi tu dah seminggu cuti. Ujung-ujung bulan 11 lah masa tu pergi. Jadi masa tu lama tah. Dulu 2 minggu. Tahun 95 tu tuan-tuan. 94 kat pergi. 94 tu. 94 ke 95? 95 lah. 94 saya pergi tuan-tuan. 94 saya pergi tu 2 minggu. Jadi balik daripada umrah tu terfikir-fikir ni. Dah buat ni semayang istiqorah pun dah buat semayang hajat. Habis semualah untuk jodoh ni. Pasal tak ada kawan, tak pandai kawan tuan-tuan. Tuan-tuan nampak je saya pandai cakap. Tapi saya nak mengayat ayat ni payah sikit. Dan saya pun itulah macam lelaki tak merokok, tak apa tu. Payah sikit lah. Orang kata unlimited sikit lah dia punya tu. Tak tahu macam mana. Dalam masa 3-4 hari balik tu, motor akak pancit. Saya ni tuan-tuan pergi mana-mana naik motor. Saya tak pandai sangat bawa kereta. Saya orang yang manual, bawa kereta manual. Jadi motor pancit. Balik pada sekolah motor sudah pancit. Pergi satu bengkel motor. Pergi satu bengkel motor, jiran akak punya. Abang Atan nama dia. Dan Abang Atan ni baru mengambil seorang pekerja daripada Giat Mara. Pekerja apa? Intern apa? Praktikal lah, buat praktikal lah. Giat Mara punya ni. Pernah nampak brother ni sekali dua. Tapi orang kata apa, hari tu pula entah macam mana. Brother ni tanya, tak tahu nama tak? Demi Allah. Nama, asal, usul, umur berapa ke, anak nombor berapa, semua tak tahu. Dia yang ni sambil repair akak tukar tayar tu dia cakap, cikgu dia kata, cikgu bawa balik pada umrah ke? Tu cakap, tahu pula dia aku ni kerja cikgu kan. Panggil abang. Abang, betul bang, kata kan. Balik pada umrah. Dia kata ada bawa ni tak, dia kata bawa apa-apa oleh-oleh ke apa kan. Daripada Mekah. Jadi kita cakap ada kata, tapi nanti saya minta adik saya Alim hantar. Boleh? Boleh? Dia kata kan, boleh. Boleh lah kalau dapat rasa zam-zam ke, dia kata kurma Nabi ke. Demi Allah nama tak tahu, umur tak tahu, asal usul tak tahu. Tiba-tiba dia tanya satu soalan. Ini baru 3-4 hari balik daripada Mekah ni. Saya nak tanya cikgu lah. Cikgu ada kawan tak? Kita cakap kawan macam mana bang? Kawan-kawan special ni lah. Kawan-kawan nak ni lah, kawan-kawan special. Atau dalam masa muda dia, cikgu ada boyfriend tak? Tapi masa muda. Ayat berlapik. Okay. Kita pun cakap lah, saya tak ada bang. Saya memang orang kata apa, tak pandai lah. Saya tak ada kawan special ni. Okey, akak jumpa dengan dia hari Selasa. Jadi, hari dia cakap dengan akak macam ni. Macam ni lah cikgu, pendek cerita. Hari Khamis malam Jumaat, saya nak datang jumpa mak bapak cikgu. Terus jumpa kenapa bang ya? Kita macam terpinga-pinga, blur lagi ni. Saya ingat saya nak masuk meminang cikgu. Boom! Macam tu Tuan-tuan je. bayangkan, dia sambil repair motor, tukar tayar, tukar tiup ni, dia sudah cakap itu macam dengan kita.
Aku ni nama engkau pun aku tak tahu. Asal usul engkau pun aku tak tahu. Siapa engkau pun aku tak tahu. Tadi dah doa tu. Khusus doa tu. Cantik punya doa kan. Kita tak tahu brother ni. Tapi oleh kerana kita fikir tak apalah niat dia baik. Tak apalah jumpalah. Pasal akak apa-apa memang bawah mak bapak akak. Mak bapak akak okey, akak pun okey. Tapi itulah bila orang kata apa, kita balik tu, tanya mak. Mak, abang yang kerja dekat kedai makan tu, bengkel motor tu, dia cakap kami malam Jumaat ni, nak datang jumpa mak dengan bapak. Apa masalah? Dia kata,